Okey, selamat datang ke Rob's Creator Channel. Ini adalah video Singaflow Beast Mini yang sudah di-upgrade ke Professional Edition dan mempunyai 3 jenis enjin. Okey, mungkin anda tak dapat melihat sini. Fix lock size kita ambil 0.01 USD, modal yang kita ada. But no. Okay, TP 10, basket loss limit saya tak letak, auto stop loss saya tak letak. Auto stop loss saya akan letak kali ni. Alright, dan klik. Okay. Okay, ini adalah Singaflow Beast Mini yang baru version 1.11. Baik, untuk enjin yang pertama dia lebih safety dan lebih accurate. Ini adalah enjin yang pertama. Baik, enjin yang kedua. Expert list, properties dan dekat mode tukar kepada agresif. Okey. Okey, ini adalah mode agresif. Kita tengok dulu. Warming up. Okey, keluar 2 entry daripada agresif. Okey, ini kalau market tengah cantik memang sedap lah tengok dia. Kalau time sekarang ni nak masuk tengah hari ni memang tak berapa cantik market. Nanti market dalam pukul 2, ada juga keributan dalam pukul 2, pukul 3 ada keributan masa tu. Saya panggil keributan. Okey, kita lihat dulu ni fast ni macam mana cara dia. Ada 2 kat situ Ada 2 entry dekat situ. Okey, kita dah dapat $1.06. Okey, untuk yang baru kenal dengan EA ataupun Expert Advisor sebenarnya dia cara TP robot ni yang ramai, bukan ramai, sebenarnya sikit je yang tak faham. Okey, dia bukannya letak tu terus TP, letak terus TP. Bukan macam tu. Sebab apa? Di dalam trade ni dia ada thread, dia ada perangkap. So dia akan main-main dulu, lepas tu dia turun balik, lepas tu dia naik balik. Dia selalu dia macam tu cara dia main dia. Trade. Itu sebab tu trade ni kan kadang-kadang kalau orang tak tahan, memang dia akan stop lah. Memang stop. Kalau yang ada anxiety, yang ada gemuruh, dia akan close position. Bila dia tengok macam ni kan, dia akan close position. Okay, jangan macam tu bang. Jangan. Okay, tambah kalau robot macam robot ni,
yang robot ni kan. Sekarang ni kita pakai enjin yang lebih bijak daripada yang lepas. Ni maksudnya sebenarnya kalau orang lama dia faham, bila dia naik macam ni, awak boleh letak manual kat sini sel. Letak manual kat sini sel macam ni. Letak di sini sel dan TP dia letak dekat sini. Ni tempat ni. Itu cara dia. Kalau asalnya cara Singaflow Beast Mini ni, cara dia entry dia bermadahilah. Sebab kita nak mengelakkan gangguan daripada broker. Cara dia tu, dia TP dekat sini. Dia entry dekat sini. Lepas tu dia naik, dia floating. Dan floating ni tu kadang-kadang sampai $150. Dia floating, lepas tu dia turun balik, dia makan dekat sini. Itu kalau enjin asal Singaflow Beast Mini. Kalau daripada enjin kita panggil Singaflow Beast Father yang saya buat sepanjang hari bapa lepas. Okay. Jadi macam setakat floating 13 ni sebenarnya biasa. Sebenarnya biasa. Kalau macam ambil yang Singaflow Beast Father Edition tu, dia kadang-kadang floating dia boleh pergi sampai 150. Sebab tu kita cakap kalau boleh 250 kalau boleh 250. Itu dia punya minyak dia nak berjalan ni, dia nak berjalan dan dia nak TP dekat sini. Okay. So macam floating macam ni sebenarnya normal. Normal. Okay. Cuma yang tak normal bila dia floating kat sini, lepas tu ni berjam-jam sampai 5-6 jam belum lagi TP. Sampai orang kata hampir margin, itu tak normal. Itu bukan normal. Okay. Okey, kalau macam ni, adakah normal? Ya, masih lagi normal. Kalau dalam pasaran. Kena ingat bila kita manual ataupun pakai robot sekalipun, kan, bukannya kita letak sini, dia turun-turun TP. Letak sini, turun terus TP. Kalau nak yang macam tu, itu big boss. Itu big boss, bang. Kerana tuan-tuan dan puan, itu adalah big boss. Jadi big boss, dia memang dia letak, dia turun makan. Dia letak, dia turun makan. Dia letak, turun makan. Itu big boss. Sebab formulation dia lain, tak sama. Setiap robot ni, dia bukannya berbeza pada rupa je. Bukannya berbeza pada aksesori dia saja, tak. Tetapi kepada formula dia. Kepada formula. Okay. Tunggu dia turun. Okay, kalau saya pakai, saya suka pakai, klik sini, insert, indicator, custom, Heikin IC. Saya suka pakai sini sebab saya senang nak tengok. Okay, ini kalau pasaran macam ni nak buy. Okay, dia kita baca terbalik. Baca terbalik. Yang tak ada ekor ni, maksudnya dia akan tolak naik ke atas. Ini kekuatan liquidity dia. Maksudnya kekuatan dia nak boleh naik sampai mana. Dia boleh naik sampai sini. Itu cara kalau nak pakai indikator Heikin IC. Okay. Jadi kat sini saya boleh nampak dengan jelas dekat mana resistance dia, dekat mana support dia. Dia boleh turun bawah ke? Boleh. Dia boleh turun bawah untuk ambil balik yang line merah tu. Okay, kita tunggu sekejap Okay, sebab saya nak tunjukkan cara Need Fast ni makan macam mana. Dia TP macam mana kan. Okay, dia dah keluar dah tadi 2. Saya akan close, tutup dulu ni sebab saya nak masuk mode normal. Ataupun kita ambil mode beast. Sekejap, saya off dulu. Walaupun kita pause dia, kita pause dia, dia tetap masih menguruskan dia punya TP line dia lagi. Dia masih lagi menguruskan. Jangan risau. Jangan close dia. Bila close, TP line memang ada. Tetapi TP ni dia dah tak hidup. Sebab kunci kita dekat ROX ialah kita pakai adaptive TP line. Dia boleh bergerak-gerak mengikut
momentum. Okey. So sekarang ni saya akan pakai BIS, okay, properties, mode saya pakai BIS. Alright. Tunggu yang ni dia ambil dulu. Sebab kalau dengan flow BIS mini dia macam ni, dia takkan tambah tambah tipis lagi basket lama tu dia tak tutup. Kalau macam Rocks IQ, walaupun katakanlah ada floating, dia masih lagi boleh cari TP lain. Itu perbezaan setiap kategori tu. Dan juga cara teknik dia untuk dapatkan profit. Dia tak sama. Okay. Itu kalau cara macam biasa orang ingat nak buy kan. Okay, kalau ikut Heikin-Neshi itu cara dia nak sell. Tapi liquidity dia tak banyak. Okay. Nanti bagi yang duduk dekat-dekat ni, boleh datang kat kebun saya ni, tempat saya ni. Kita apa belajar macam mana nak baca naik turun dia apa semua kan. Lepas tu indikator dia, dan cara macam mana nak meletakkan entry yang tepat waktu bila dekat candle yang macam mana. Ah, So ada orang kata apa? Kalau orang belah utara ni kita panggil ada kira-kira dia lah. Ada kira-kira dia bukan main letak. Okay. Kalau time macam ni, saya cakap terus saya tak berapa trade sangat kalau time ni sebab sangat-sangat perlahan. Sangat-sangat slow. Okay, habis lah liquidity dia. Kat tu dia boleh pergi. Okay, kita harap dia ada pertambahan satu lagi candle. hmm. Okay. Dah. Yang Kuan B sudah masuk dah. Alhamdulillah. $6 1 sen. Okay. $6 1 sen sepanjang kita. Ini adalah mod BIS yang tadi. Mod BIS. Betul mod BIS. Saya check semula. Properties. Ya betul. Mod BIS. Okay, kita tengok lagi sekali. Kita check lagi sekali. Mod BIS dengan mod normal ni dia berkongsi enjin sama. Cuma BIS ni dia akan hantar 2 hingga 3 entry mengikut margin dan juga modal kita. Okay, nampak dekat status last action wait Quant consensus. Ini adalah enjin daripada Rocks IQ. Cuma dia tak ada aksesori elite je. Dia tak ada aksesori elite edition. Dia nak meletak tu memang dia sangat berhati-hati. Bersenang. Kalau enjin Quant dia banyak fikir. Macam seorang profesor. Okay, boleh faham setakat ni? Jadi untuk sepanjang kita buat video ni $6 1 sen. Jadi kalau kita nak tinggalkan untuk pergi kerja untuk apa, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Alright, baik. Assalamualaikum warahmatullahi